Kau jangan main-main. Benda ni tak boleh main-main, tahu tak? Kau bagi tahu aku betul-betul. Ish. Sekarang ni, BOD semua ada dekat sini nak announce yang dia dapat CEO tu dan celebrate birthday dia. Birthday apanya? Dia purposely gunakan celebration tu untuk nak kumpulkan semua BOD untuk nak buat announcement. Announcement yang nak lantik anak dia Umar tu jadi CEO, bukannya dia. Tak, aku rasa tu prank je. Takkanlah dia nak prank aku time-time macam ni. Boy, agak-agak lah. Mampus aku tak ada tahu. Itulah yang aku tengah nervous sekarang ni. Aku pun tak tahu nak buat macam mana. Arman ni betul-betul menyusahkan kita semualah. Sia-sia tau buat video viral yang kononnya wasiat palsu Tan Sri tu untuk meyakinkan semua BOD yang kononnya Norman tu menipu. Bila BOD semua dah percayakan kita, diorang dah revoke wasiat tu. Lepas tu dah percayakan nak kembalikan balik dah jawatan CEO tu ke Arman. Dia boleh tolak offer tu macam tu je. Apa benda kau cakap ni, Aziz? Tak nak tahu. Matilah kita dua. Apa yang mati? Kecoh apa? Tak ada. Ni pasal Arman. Arman tu suka hati nak letak jawatan bagi dekat anak dia Umar tu. Oh, itu Datuk ke? Yang kau bagi tahu dia kenapa? Bodoh lah kau ni. Aku terlepas, Zul. Aku terlepas. Apa yang you cakap ni? Ha? Siapa ni?